Ni merupakan tips kalau korang trade dekat market gold. So save video ni siap-siap. Apa tips dia? Jangan entry terlampau kecil dan jangan entry terlampau sedikit. Mesti korang tak pernah dengar nasihat macam ni kan? Selalunya orang akan cakap entry sikit-sikit kan. Kenapa saya cakap macam ni? Sebagai contoh, kalau korang buka 0.01 and then korang buka 2-3 layer and then 30 ke 40 pips korang dah ambil dah, korang akan merasakan profit tu tak cukup. Dan benda ni akan membuatkan korang masuk market berulang kali dan takkan keluar. Sebab purpose kita masuk market ni guys, kita masuk, kita nak secure profit dan kita nak keluar. Kita bukan nak all day kita nak tengok chart. Kebanyakan orang, dia akan masuk lot yang terlampau kecil, dia akan masuk layer kecil sebab dia takut setup dia tak jadi. Sebab tu kita ada risk management. Kalau sesebuah setup tu memang kita betul-betul tak yakin, saya boleh suggest jangan masuk. Tapi kalau kita nak masuk, kita kena tengok capacity account kita ada berapa, and then kita jangan masuk terlampau sedikit. So kepada trader-trader gold yang dah lama ataupun memang ini merupakan passion korang, korang setuju tak dengan apa yang saya cakap? Korang boleh komen. By the way guys, saya sebenarnya sharing tentang crypto, tetapi sekarang ni saya mula sharing tentang market commodities juga, sebagai contoh macam market gold. So kepada sesiapa yang korang rasa ilmu ataupun knowledge saya ni membantu korang, korang boleh follow saya.